Slam Squishy. Saya kat dia tu, adik tunggu besar sikit dik. Nanti besok baru main adik. Boleh beli sendiri ni lah. Sekarang jangan main dulu. Oh insyaAllah. InsyaAllah dia tepat tengok. Apa ni? Dia dah tak ikut. Apa? Siapa cepat tu. Seri cinta. Mana tak nampak tadi. Saat aku buka dinding. Sini lah. Ni tu tak ada. Situ ada tu. Semua cermin lah. Okay. Wah, cool. Bila ada school mana ikut kan? Haa. Bila awal lah. Tapi aku dah banyak kali pakai. Sebab panas tu. Cepat lah. Balik naik apa? Kita balik naik apa? Tak tahu kalau naik bas, kita ambil gala kat tengah depan sana. Haa, kena minta balik. 7.45. 7.39. Jadi kita ada jurang ke? Tadi orang tu kasih. Siapa ni? Orang motor tu. Yang kita elak dia sini. Dia suruh korang tunggu sebenarnya. Dia sebab dia nak ambil benda ni. Lepas tu korang tu jalan. Dia cakap terus. Lepas tu kata lurus. Ha. Lepas tu dia perasan. Dia ingatkan korang lari daripada dia sebab ingat dia nak try korang. Dia kata apa? Pada orang saya di sini. Haa. Dah betul lah ya. Kalau kita orang berlaku. Ya, Tak defend kita orang ke? cepat sangat benda berlaku. Aku cakap lah, oh ingatkan suruh lalu tu cakap tapi tak tahu dia dengar ke tak. Hai. Tapi dapat juga. Apabila dia ingat kita orang ni dah cakap korang. Kita orang ni lah macam dia suruh lalu ke tak lalu? Sebab dia bercakap dengan phone je. Nampak rider tegur-tegur dia kata tegur-tegur. Bukan cuma-cuma. Siapa yang pecah sekali ni? Masa kongsi. Betul lah bukanya. Kau kat sini jugalah kau nak duduk. Okey ni. Boleh. Nak ni bulldog kan? Untuk aku buluk. Aiskrim ni macam 3. 3? Dia letak dekat sini. Buat dah kali terakhir. Mungkin kau yang lepas esok dia nak pasal. Ketakak. Bye. Jaga ambil. Oh dah tak buang weh. Itulah dia. Macam bos gila. Pulang balik aku tanya. Bobok weh muka aku man. Dah. Tidur? Ada di mana duduk? Tak, dia duduk terus cerita kat Anis tu. Tak kisah pun. Ha. Kita dah pun Jalan-jalan nak? jom main. Bang. Abang tadi kita orang dah sembang dengan abang kan? Motor abang ni sebab Yelah. korek rahsia. Kan eh? Itu motor abang. Itu siapa? Itu motor abang ni. Abang Oh. kereta. Kayak mudah kan? Yana on. Mengenai apa? Keluar. Dia berenang. Ini gersang. Taklah pergi mana-mana. Serempan ke? Aduh, seremban boleh? Jom lah. Kan? Seremban dekat sikit. Aduh, nanti masa aku ada rasa balik kat sini. Apa? Naik kereta lah dibawa. Sumpah. Boleh? Boleh. Kau masa tu cakap besar kan? Ya. Babi Tak ada. Masa tu kalau boleh record pun kita orang dah record dah. Kata kau nak bawa. Aku ni cabut lagi. Tak ada. Kau jangan kau topik. Kau cakap dulu kau nak bawa. Aku kena tengok balik. Aku rasa macam ada. Rekod yang cakap kau nak drive. Ha. Dia bagus. Bukan saya enjoy.
kalau betul Hadi boleh run ke PD kita. Waktu tu lah, time tu Dina jadi passenger tak duduk belakang dah lah. Dia duduk depan, dia bawa. Oh, dia bawa lagi. Dia bawa sejak masa kat kereta dia. Okay. Bawa balik. Ini pokok cempedak. Uish. Pokok manggis tu serendah itu biar ke tinggi. Dia ikut jenis. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Buah tak? Kita tengok dusun guys. Tak ada buah. Tak ada orang tanam pokok. Orang betul. Ya weh. Tak nak bagi ke? Nak motel. Dia tenun. Kalau dia kata nak pergi lagi, pergi lagi. Hiking sama lah. Ya, agak lah sebenarnya. Nampak glowy. Nak tegur tapi aku tak ingat pagi tadi dia main kat ketak. Tadi ada apa? Tadi kalau orang lepak rumah ni buat kerja. Mana ada lepak yang buat kerja? Buat kerja lah. Dia ada ke? Tak ada. Ya, berani tak ada kan? Tapi dia buat kerja dekat tempat lain dulu baru masukkan lah. Dia memang selalu kita aku rasa dia memang saja nak menguji kesabaran aku ke tak? Jadi kesabaran kita semua. Betul. Dia aku rasa dia nak nampak dia nak buat tak nampak tak buat kerja nanti kita marah nak menambah dosa untuk dia. Dia buat yang dah ada. Oh ya doh. Nina pun tahu dah ada tahu benda tu. Okay, kita ada lagi dalam 3 minit. Kita bawa bas. Suruh duduk sebelah pakcik bas. Cuba dia lambai sikit pakcik bas ni. Nak masuk. Okay guys, kami nak pergi. Babat. Lambat sikit. Babat penat lah. Babat. Nak ambil video. Tak nampak rupa orang. Jalan. Mana nak jalan? Itulah kita tak naik bas ke. Kenapa komen? Okey, aku buat Kita kena apa lah? Kredit momen baru. Baru ayam. Dua kambing. Kambing 2, Daging 7. daging 7, Nasi impit nak 6. simpit 6. Okey. Sikit lagi. Ni 2. 1, 3, 4, 5, 6. Kau tak nak Thank you pakcik. Ni dah semua dah ke? Gempak gila. Kau bayang langsung terbabat. Dah lah gelap. Okey, yang lupakan lah. Ha? Lupa apa? Lupakan apa tadi. Hancurkanlah semua. Dia macam orang tahu. Drama ni. Kembali. Kawan aku yang tu. Kau tak tahu juga Iman. Kawan aku dengan mesin. Datang rumah, Man. Sumpah lah. Datang rumah, sumpah. Apa saja siapa? Dia adik Merkin punya kawan. Oh my god. Merkin memang kenal dia. Oh Merkin my tahu God. wujudan dia, Man. Oh my god, kenapa macam Datang pelik gila? rumah, Man. Naik kereta, dia rakam. Babi. Lancar. Apa yang kau buat? Memang okey ke? Tak okey ni. Sebab masa tak jantung. kat UiTM dia jumpa. Alah, yelah adik dia graduate. Adik dia tak sama umur yang kita ke? Graduate sama-sama. Tak ada. Adik dia bawah ke? Kesian ni, Man. 7 bukan? Sekali lagi pakcik terima kasih. Terima kasih Pakcik. Terima kasih pakcik. Jumpa lagi. Oh, ya, shiny. Kan kita sebenarnya boleh kawal rambut. Iman nak try? Boleh. Takut lah tinggi kak. Bapak buruknya. Nak tengok Pat. Wah. Depan pun. Weh, Bapak Noslan. Mbak tidak awal ni. Eh,
weh. Ya weh. Lisha kena buat tu. Kain siapa? Nina? Tapi aku risau. Tengok dulu. Longgar. Okey. Oh, daripada awal kita tak ada kawan. Kenapa berkawan pula? Dulu Hai. Tapi belakang. nak tahu depan belakang. Tak ada ni, tak ada tag size. Tu mak dia ke? Bukan itu kawan dia lah. Dia kata bro kan, dia tak ni. Oh ya ke? Ya ke kereta mak dia? Mat lawa baik. Jadi Nina. Baik macam ustazah. Baik. Aku pun nak pakai labu sebab saja pakai labu. Tapi aku rasa macam aku nak pakai style yang masa dinner hari tu. Tudung. Try. Hari ni kawan-kawan kita dulu present. Good luck guys. Thank you. Update aku 10.15. So kalau kau tengok tu waktu kita terang apa yang main, dia gini. Padahal okey macam Kenapa? Rasalah. Rasa dulu. Asalah. Okay. Dulu gigit. Bismillahirrahmanirrahim guys. Tebalnya. Tebalnya mushroom pula. Tak? Tak. Tak? Macam Milo. Ah. Oh. Sedap. Kat mulut aku. Oh, lupa beli. Okay. Nina masuk balik tangan. Enggak kan? Sekading kadung. Padung ding dong. Padung king. sekadung kading. Padung ding. Ni mata dia kau tengok. Apa ni? Monster. Sorry kids. Mami awak sedang mengejar cita-cita. Ya, kita sekarang ni tengah kalau kita tak sini, kita tak ada kat sana. Kat sana tu kat mana tu sebenarnya? Tahu, saya tidak berada di sana tu kalau saya tidak kat sini dulu. Hai kids. Mak nak habis diploma dah. InsyaAllah degree Asal lah Dah bayar. Ini bayar cari baby kau lambat lagi. Ya ke? Lambat lagi. Dia baru step 1. Itu banyak step lagi. Sabar ya. Jadikan saya aunty yang kaya dahulu. Ingat muka aunty ni. Hai. Ni aunty ni kat kedai kita kena cari dia. Yes. SP. Mau, terima kasih. Tapi susah sikit lah. Kita dapat Oreo. Makan tengah hari. Makan tengah hari. Makan petang actually. Perform tak kami? Tak ada orang. Ada kami berdua je. Yeah. Boleh present ni. As include fiber analysis, sensor strength, abrasion and peeling, Finally. persistent, color fastness to washing, Walaupun and macam comfort evaluation. Balik. The result showed that Uniqlo performed better in all tests, demonstrating high